ketam ni kita nak masak lemak cili api. Bahan-bahan dia yang pertama sekali adalah ketam. Yang kedua, serai untuk tindik, kunyit, lada dan sedikit halia. Tak ada halia pun tak apa. Dan tentulah santan lemak kan. Jom kita buat. Bahan-bahan tadi kita tumbuk. Hati-hati, takut kena baju. Kunyit ni kuning. So, siap kita tumbuk. Kita masukkan yang kita tumbuk tadi. Kunyit hijau, sedikit halia. Lepas tu 20 cili. Masukkan sedikit air. Okey. Terus masukkan ketam dan serai yang kita telah tindikkan tu. Kita kacau. Okey. Masuk sedikit air. Okey. Kacau-kacau. Masuk sedikit lagi air. Hati-hati baju. Kacau-kacau. Kacau-kacau. Okey. Sampai ketam itu berubah warna. Kita masak sampai berubah warna. Kalau tak cukup air, tambah sikit lagi. Sampai ketam itu berubah warna. Tengok, dah warna merah. Kan? Kita pun masuk santan. Tapi yang bagusnya santan tu adalah santan bukan santan kotak, tapi
Payah nak tempat nak cari. Kita cari santai kotak pun boleh dah. Bila dah masuk santan, kan, dia kena gaul semua. Sebab apa? Jangan bagi dia pecah minyak. Kena gaul sekali semua. Kalau tidak dia berketul nanti. Okey. Okey, kena gaul. Gaul. Kurangkan suhu. Gaul. Kalau ada daun kunyit, letak daun kunyit. Kalau ada daun kunyit, letak daun kunyit. Lepas tu, letak garam. Secukup rasa. Letaklah garam secukup rasa. Bulan puasa tak boleh rasa. Okey. Kita gaul lah. Tunggu mendidih tu kira masak. Senang saja. Korang buka apa ini? Dan masak terbaik. Dah mendidih dah tu. Tu api boleh tutup.